Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami The Isco. Okey, untuk video kali ni kami nak unboxing daripada kita tutup ya ni. Kami nak unboxing daripada event yang kita order daripada event daripada TCG event yang kita order daripada TCG event. Kita tengok barang apa yang sampai pada hari ni. Okey, jom. Jadi sebentar bagi anda belum sampai ke channel ini, jangan lupa untuk menekan butang subscribe dan anda tidak perlu video baru daripada kami. Okey, ini dia. Okey, hanya ada dua SR sini. Okey. Kemudian yang ni nama dia ini dia punya box untuk Hero Unite. Mak awak ada di sini. Okey. Kata apa? Ya. Okey. Okey. Ni box daripada Hero Unite. Box baru punya ni. Keras-keras lagi. Okey. Okey, untuk Hero Unite ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk 1 bintang dan 2 bintang. Okey. Okey. Lemak ini dia pack nombor 5. Ni pack nombor 4. Tak apa, jom kita buka tengok. Kita buka ni dulu. Sebab ada 2. Okey. Okey, untuk video kali ni kita nak review pack daripada pack SR daripada Hero Unite. Okey, ni dia punya muka depan dah, kalau kita tengok bandingkan kad ni. Kad Hero Unite ni berbanding kad 1, 2. Okey. Kalau kita tengok perbezaan dia, ini pack biasa 4 biasa, ini pack 4 yang SR. Okey. Taufan, Halilintar dan Gempa. Manakala hak ni petir, Taufan, petir, gempa, petanah, petir, tanah dan juga angin. Okey. Jom kita buka pack Hero Unite ni. Okey. Kita buka cara elok lah sebab benda baru Kita buka cara elok dah, kita ambil gunting. Okey. Untuk Hero Unite ni, dia sebelum ni untuk video siapa yang tak tengok lagi pack Hero Unite ni, kalau PSR dia pack nombor 4 dia punya gambar macam ni lah. Ni dia punya perbezaan dia. Nombor 4 dan nombor okey. Okey. Untuk pack nombor 4 ni dia ada satu beat bobit attack 100. Dia punya efek dah, lihat satu kad di tangan pihak lawan dan letakkan kad tersebut di zon kalah pihak lawan. Okey. Dan kad kedua ialah kad Captain Barakoba. Ia tambah 20 bagi setiap kad yang berada di zon menang dan zon kalah pihak lawan. Okey. Kad yang ketiga, ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan anda. Okey. Seterusnya, kad Mat Semara. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Semara. Okey. Letakkan HP kad lawan menjadi 100. Seterusnya, kad kuali, iaitu efek kad lawan tidak berkesan. Ini kad kosong, kad dadu. Inilah dia, kad SR. Okey. SR, Boboiboy kuasa 3 dan Ochobot. Okey. Dia punya attack dah 200. Dia punya HP 200, dia punya attack 180. Okey. Alihkan satu kad dari zon menang pihak lawan ke zon kalah setiap kali tewas dalam osong. Maksudnya kad ni jika tewas dalam osong,
dia dia boleh alihkan kad pihak lawan tu, alih satu kad pergi ke menang. Okey, inilah dia. Tengok lama-lama. Okey. Okey. Itu saja. Okey, sekian video kami untuk kali ini. Sekiranya anda suka tentang konten kami sajikan kepada anda untuk video kali ini, saya tekan button share dan like. Jangan lupa subscribe channel kami ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.